idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi' ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini merujuk kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kalau kita umat Islam, apa yang telah diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata bahawa mereka menjawab, tidak, sebaliknya kami tetap akan mengikuti apa yang kami dapati dipegang teguh oleh nenek moyang kami. Surah Al-Baqarah ayat 170. Boleh saya kata ini adalah sifat kebanyakan manusia. Dan boleh saya tambah lagi tuan-tuan, jangan terkejut, tak kira orang Islam atau orang bukan Islam, manusia memang ada kecenderungan bersifat seperti ini. Ini perkataan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar 1400 tahun dahulu. Tuan-tuan pernah dengar kita berpegang dengan warisan bangsa kita, kita berpegang dengan adat budaya kita. Boleh saya tambah, mungkin kata ini agak sensitif sedikit, tapi sekadar untuk kita renung dan kita muhasabah. Sebahagian di tempat-tempat dikaitkan jabatan agama dan adat budaya, macam tu, digabungkan dua elemen itu dalam sebuah institusi. Timbul persoalan apabila ada dua institusi, jabatan agama dan adat budaya. Saya boleh bangkitkan soalan, yang mana yang biasanya didahulukan? Adakah agama atau adat budaya? Sedangkan kita umat Islam, sepatutnya agama mengatasi segala-galanya, tapi di sebahagian tempat dua benda ini digabungkan. Sering sahaja kita dapati dalam banyak contoh-contoh, adat budaya mengatasi, adat budaya didahulukan. Sampai satu ketika kita lihat sepertinya agama dipaksakan supaya bersesuaian dengan adat budaya itu. Dipaksa agama itu agar selari dengan suatu adat budaya. Sedangkan sepatutnya sebaliknya. Sepatutnya segala apa adat budaya masyarakat dinilai dan disaring, mana yang menepati agama, mana menepati syariat, maka kita kata tak ada masalah, kita teruskan. Seperti apa? Seperti berbuat baik dengan sesama jiran tetangga, memberi jamuan makan. Boleh saya kata masyarakat kita dia sangat terkenal dengan menjamu makan. Kalau jumpa je tanya, dah makan belum? Dia concern dengan tempat tu. Kita kata itu bagus. Ini adat budaya yang bagus, yang menepati syariat. Tetapi andainya suatu adat budaya itu menyalahi syariat, maka apa sepatutnya pendirian kita? Hendaklah kita ketepikan adat budaya itu kerana dia menyalahi agama. Tetapi sering sahaja kita mendapati realiti di luar sana tidak begitu. Sebaliknya, sebahagian pihak-pihak, sebahagian masyarakat, mereka lebih bersemangat atau mereka lebih berkecenderungan untuk menegakkan warisan amalan turun-temurun. Inilah warisan kita amalkan. Kita dah lama dah amal benda-benda ni, kenapa nak dipertikaikan? Tuan pernah dengar benda macam ni? Ini datuk moyang kita dah buat lama dah. Mereka lebih faham. Tiba kita nak kata ini tak betul, ini tak betul. Kita amalkan je lah. Orang-orang ada pendapat mereka masing-masing. Mereka kata ini salah ke apa, itu pandangan mereka. Kita tetap dengan apa yang kita warisi daripada nenek moyang kita. Perkataan-perkataan macam inilah kita kata, adakah wajar berkata seperti itu?